Air dia ni pari ni. Ni baik ni. Sudah So ni. Terasa. Okey, assalamualaikum. Selamat pagi guys. Kita jumpa lagi guys dalam vlog 1KC Fishing. Sore hari ni aku turun mancing guys So sekarang ni aku berada dekat ni guys. Ni dekat kolam mancing kolam mancing Talapia Pelita Tengah. Ni kolam yang viral dapat cakap tu. So aku turun hari ni. Aku turun mancing, nak mancing kat Kuala Masai ataupun area-area sana Aku turun dengan tu. Ada 2 orang. Nanti aku interview 2 orang tu buat aku tu. Okey guys, nanti kita apa? Sembang 2 orang. Okey guys, kita dah sampai spot yang pertama ni. So kali ni ni guys, kita turun dengan Mas Tadin ya. Okey. Ada apa? Ada apa nak cakap? Pergi selamat, balik selamat. Pergi selamat, balik selamat. Mudah-mudahan ada rezeki. Depan tu Mas Reza Reza, okey tak? Okey. Baju baru yang agak dah gasak baju baru kena gasak, kena kasih hanyir. Kasih hanyir Okey guys, kita cuba kat sini. Kalau ada video strike, nanti aku sharekan korang. Stay tune. Ok guys, kita set up guna udang jala udang sungai. Harap-harap ada lah udang. Pas rambut macam biasa. 2 mata. Ikat udang. Okay, first drop of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Harap ada dia Bengkok terus. Anak dia bengkok. Main lah. Kau nak bengkok lah. Kacau. Dah kena. Kena dah Din. Aku tak melawan lah. Melawan ni. Saya tukar. Sotong ah. Baik ah. Sotong ah. Sotong. Hancur sotong Ingat kan pergi apa?
Pergi sendiri je macam nak totong sini. Totong. Ni bukan sotong, ni sandan. Mantap lah. Sotong Johor. Betul-betul berjangkit Ini juga tak lawan. Jangan belut juga sudah. Apa ni? Bagilah yang sedap-sedap sikit. Seramnya. Tukar. Aku ni lain sikit. Tukar. Hai. Alamak. Lepas. Aduh. Kena kabut. Member dia kena kabut. Lepas tu kena jalan. Drag tu kau tak payah ketat terus. Macam layan dulu. Buat. Buat. Alamak. Orang lagi yang terkira. Yang akan sangkut. Kabut. Aduh. Kau tengah nak balik. Ni bukan kabut kan. Ni kelah kabut dah ni. Lawan. Oi, Fight. ada fight. Gigil. Buat bibi? Oh, teman ni. Buat bibi? Oh. Daun baru Baru. Alhamdulillah. Dasar di sini Oi, alhamdulillah. Baiklah. Kalau Azmi ada perjanjian jadi ni. Guna kopi Ya. Alhamdulillah. Kau kena pam. Kau jangan gulung gitu. Slow je. Mantap Rasa daun baru ni. Tak daun baru. Daun baru. Baiklah daun baru. Mantap. Biasa Sah. Aduh. Sah dia. Agak rekan. Idea ni. Kan. Kan. Mana kan lah dia. Oi. Apa itu? Tahu ah. Kan. Aduh. Daun baru kot. Daun baru. Bukan. Bebek. Gasak. Kau daun baru bebek. Bebek gasak. Gasak bebek. Gasak. Aduh ada tekan. Dia dah sampai lah. Sampai Sampai. Sampai kat mana dia? Sampai duduk kat tadi. Gudang kopi. Gasak bebek. Mantap. Gasak bebek Aduh. Gasak gasak lagi bawa dia. Bawa lari Bawa lari. Gasak. Gasaknya. Gasak. Ada ikan. Bawa tukun. Tapi tarik padu. Ikan jali buru. Tukun gimau. Dia. Jenah. Tak gasak ini. Sama. Maha senohong. Boleh ni. Mantap. Baik. Saiz pinggan ni. Tak terasa. Suka lah.
Tuka. Gasak tuka. Kawan. Serius lah? Itu mana? Ya Allah, saya tak sauk. Lucu. Bukan jangan terlalu laju, aduh sayang ni. Sotong. Aku dah cakap Wan tak? Aku kencing. Ni. Sayang ni. Ayam. Itu dia tarik macam Dia tarik memang berat gitu lah. berat Kena gitu je. berat je. Dia macam Yang ketam. Sotong ni. Kalau sotong kau champion ni. Sauk tadi. Tahu. Kita kena makan tadi ni. Sotong. Memang sotong lah. Sotong susul dia. Tahu dulu. Kenapa? Awan. Ya, sahabat. Sahabat. Abang Karim. Video. Aduh. Oh, bukan. Sotong. Betul. Ada? Betul. Alamak. Pas. Jom. Lepas tahu. Ada. Dah. Ya Allah, tak masuk. Alah. Ya Allah. Sini. Sauk. Okey. Aduh. Sotong ah. Sotong. Pelik lah. Macam mana dah masuk? Masuk. Sorry lah. Allah. Apa dah suruh kau panjangkan? Sayang. Sedangkan dia dah dapat dah tu. Tadi boleh tahu balik tu. Dua kali lah. Jangan keluar kabut sangat, layan je. Air dia. Air dia. Tak sikit. Air dia ni pari ni. Ni baik ni. Sudah So ni. Asal nak buat nampak macam ni. Itu pun. Tahu lah. Bengkok jangan tadi Terlepas. Sabar. So. Bebek tu. Apa tu je? Orang baru. Tu bosok orang baru. Mantap lah. Besar. Aduh. Mantap lah. Orang baru kali kedua. Aduh. Solid. Aduh, mantap. Orang baru. Mantap. Masak kan? Nak masak macam ni. Masak. Tuka. Rakyat sawah. Finally ada. Dah pindah ke? Ni macam gasak lagi Mantap. Kena. Jarang tak gasak aku. Kena. Kita lembu kan? Gasak, jarang tak gasak. Nampung kan? Gasak. Betul Wan. Nak lepas terus kan? Senang kan? Okey. Barang Mantap.
Sorry. Okay, so. Kena hak ni besar. Jangan lepas lah. Bismillah. Besar ni, sekilo ni. Gede. Besar ni. Dia tekan. Alhamdulillah boron mantap tak alhamdulillah rasa boron. Banyak sangat ikan kat kaki lah tu aja macam ni. Alamak. Ada dia kan? Satu kan? Ikan siap. Untung lah. Oh sayang kena tadi. Cari balik ikan tadi. Dah sangkut ni. Macam kerapu. Macam kecil-kecil. Oh baiklah kerapu mantap lah. Dasar. Okay guys, tamat sudah mancing kali ni. Sekarang pun dah petang dah ni. Sekarang pun nak on the way balik. Ni masing-masing dah kemas. Ni last spot yang kita orang pergi dapat kerapu dengan ikan anak jenahak. Ok lah, korang stay tune. Nanti sampai darat nanti aku share hasil. Dasar. Okay guys, alhamdulillah kita dah sampai darat dah. So ni kita punya angler Din. Alhamdulillah. Gasak Ada rezeki sikit. Ada rezeki Yang jenis Zah okay. Ada rezeki alhamdulillah. One mantap. Dia hasil lah, ada beg, ada apa? Ada tompel, jenahak. Ada sikit lah daun baru, ada boron, seko. Mantap juga lah. Mantap guys. Ada rezeki untuk diorang ni. Okay lah. Jumpa lagi pada episod akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum. Bye bye. Bye. Sas.